Belum ada sebarang perbincangan atau keputusan mengenai perkembangan perbincangan kerjasama pilihan raya negeri ke-17 PRN17 di antara Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan gabungan dan parti lain. Pengerusi GRS, Datuk Seri Haji Jina berkata, hal ini memandangkan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah yang dijadualkan tamat secara automatik pada 9 Oktober depan masih belum dibubarkan. Belum lagi PRN, bubar pun belum. Jadi sabar saja kamu tunggu, nanti kita beritahu. Haji Ji yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat mengulangi pendirian mempertahankan kerjasama dengan Pakatan Harapan PH bagi membentuk pakatan menghadapi PRN 17. Jelasnya, kerjasama GRS-PH membentuk kerajaan negeri yang ada sekarang adalah asas utama perlu diambil kira bagi menentukan kerjasama politik pada pilihan raya itu nanti. Menurutnya, pendirian itu sudah disampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengumuman rasmi mengenai kerjasama berkenaan akan dibuat apabila tiba masanya.